Dan malam-malam macam ni pun, nak tidur pun tak sedap hati tau, fikirkan kejadian ni. Kalau berlaku kat luar negara, aduh, bukan main herdik, bukan main kutuk, bukan main caci kita. Berlaku di negara sendiri, di kalangan pelajar. Apa umur 17 tahun fikir buat benda yang ngeri macam ni Tolonglah jangan support ke, beri peluang ke, maafkan ke. Boleh nak kata budak-budak, kalau budak-budak tak mungkin kot otak boleh sampai buat kejadian macam ni. Merogol, yang merakam tu lagi ngeri. Tak rasa susah hati ke bila tengok kejadian ni depan mata? Seronok buat benda macam ni seronok. Mana ajaran agama? Mana etika seorang pelajar? Dan masih lagi dibenarkan untuk menulis peperiksaan SPM. Layak ke? Benda dah ada depan mata, bukti, tapi boleh pula buat sambil lewa. Tak tahulah. Saya rasa kan trauma seumur hidup tau anak perempuan tu. Apakah dosa dia? Jangan pula bagi kat OKU kata empat-empat tu kesihatan mental dia tak stabil. Agak-agak lah ya. Tolonglah, diharapkan semua dapat suarakan anda punya ketidakpuasan untuk mendapat satu keadilan untuk anak murid perempuan tu yang tidak bersalah tu. Salam Gita Ji.